untuk guru-guru kemas yang ada kemahiran mendidik kanak-kanak awal ini, pendidikan awal kanak-kanak ini dapat memajukan, membantu, melatih, mendidik supaya anak kita akan berpotensi untuk jangka masa panjang. Jika anak kita gagal dalam sesuatu percubaan, janganlah kita menempelak dia, janganlah kita merosakkan keinginan dia, ataupun kita telah menyebabkan dia hilang minat dan hilang semangat untuk terus mencuba. Tugas kita bukan menentukan seluruh perjalanan hidup mereka sejak kecil. Tugas kita ialah membuka ruang, memberikan bimbingan dan kasih sayang, dan membiarkan mereka mencuba supaya sedikit demi sedikit mereka dapat menemukan kekuatan yang ada dalam diri mereka. Dalam diri anak Adam itu ada seketul bara api. Jika bara api itu dikipas, pakai kipas elektrik ke, pakai kipas tangan ke, jika bara api itu dikipas, maka bara api itu akan menyala. Tetapi jika bara api itu dibiarkan begitu, lama-kelamaan bara api itu akan padam. So, dalam potensi anak kita, cucu kita, dalam diri dia ada bara api. Kipaslah. Biar bara api itu menyala dalam banyak benda, dalam banyak potensi dan bakat yang boleh menjadikan mereka sebagai orang ataupun gen alpha yang berjaya untuk generasi akan datang.